Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai kalangan warganet nak tahu kenapa kebocoran maklumat saksi kanak-kanak sehingga pihak peguam bela melaporkan kebocoran tersebut ke PDRM semalam. Selepas laporan diterima, kenapa polis belum menangkap pelakunya setelah menerima laporan tersebut sebelah petang? Ada kalangan netizen mengatakan ini adalah satu alasan untuk melengah-lengahkan prosiding. Betul ke? Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, siasatan kebocoran maklumat tersebut bukanlah semudah seperti yang kita tengok screenshot dekat media sosial. WhatsApp, TikTok bukanlah platform awal sepenuhnya. Itu kena faham. Sebab itu, polis kena sahkan bukti digital melalui MC dan platform. Pastikan mesej bukan repost dari luar negara. Kumpulkan semua bukti-bukti mengikut undang-undang supaya boleh diterima di mahkamah. Kalau ditangkap awal tanpa bukti yang kukuh, kes boleh ditolak oleh mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan, habis mereka bertanya, kenapa inkuest ditangguhkan? Tuan-tuan dan puan-puan wajib ingatlah bahawa kes ini melibatkan saksi kanak-kanak di bawah umur. Mahkamah wajib memastikan keselamatan mental, fizikal mereka dulu sebelum prosiding inkuest ini diteruskan. Tindakan ini bukan langkah satu cover up, tetapi isu perlindungan hak kanak-kanak yang perlu dilindungi di bawah undang-undang. Yang penting sekarang kita desak ketulusan kesihatan. Kerana kes dianggap sebagai berprofil tinggi, maka polis wajib update yang jelas garis masa kesihatan sementara memberi jaminan bahawa saksi-saksi kanak-kanak benar-benar dilindungi. So, jangan anggap senyap itu tak ada tindakan. Kadang-kadang senyap itu tanda kesihatan sedang bina asas kukuh. Malah yang dibarilkan pula menurut pelapor adalah salah seorang dari 5 kanak-kanak yang didakwa di mahkamah sebelum ini. Saya bersetuju dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau melihat daripada mata kasar, mungkin ada yang mengatakan ada untuk tujuannya untuk melengah-lengahkan prosiding, tapi saya tengok tidak sebegitu jelas. Tapi saya bersetuju keadilan wajib kita tuntut, tetapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, keadilan bukan sekadar cepat, tapi mesti tepat. Means correctly reported and correctly be heard by the public. Sekian, like, share dan komen.